Bosan dengan hidangan hari raya yang sama setiap kali? Sekali-sekala, apa kata hidangkan masakan yang lain daripada yang lain? Kimball Shepherd's Pie rendang. Bahan-bahannya: bawang besar dicincang, bawang putih dicincang, lobak merah didadu kecil, daging lembu cincang, kacang peas, jagung, bawang goreng, daun ketumbar, kentang lenyek, Kimball sos spaghetti rendang. Cara-caranya: panaskan minyak dan tumiskan bawang besar, bawang putih dan lobak merah. Masukkan daging cincang dan goreng sehingga masak. Kemudian, masukkan Kimball sos spaghetti rendang, masak sehingga mendidih. Masukkan kacang peas dan jagung, diikuti bawang goreng dan daun ketumbar. Tuangkan inti ke dalam loyang. Ratakan kentang lenyek di atas inti. Bakar di dalam ketuhar sehingga keperangan selama lebih kurang 30 ke 40 minit. Kimball Shepherd's Pie rendang, hidangan yang pasti akan menawan selera tetamu anda. Selamat Hari Raya!